Pernah tak korang tertanya kenapa pemain profesional ni nampak tenang gila atas padang? Sebabnya diorang dah kuasai satu benda ni. Kebanyakan pemain akan panik setiap kali dapat bola. Jadi diorang main rembat sahaja asalkan bola tu lepas. Tapi pemain profesional, diorang nampak macam ada banyak masa untuk berfikir. Sebabnya adalah corak permainan atau dipanggil dalam bahasa Inggeris football patterns. Setiap situasi yang berlaku atas padang tu sebenarnya dah pernah berlaku beratus kali sebelum ni. Pemain profesional tahu benda ni, sebab tu diorang sentiasa 2 langkah di hadapan. Diorang ni dah kaji setiap corak yang boleh berlaku berulang kali. Jadi sekarang diorang tak payah teka dah apa nak buat, sebab diorang memang dah tahu ini cara macam mana korang boleh belajar corak ini dalam masa 10 minit sehari. Lain kali bila tengok tim kegemaran korang main tu, perhatikan setiap situasi yang berulang lebih daripada sekali dan tulis dalam nota atau simpan dalam otak. Dalam masa beberapa minggu, korang akan mula nampak corak yang sama dalam geng korang sendiri. Bila orang lain tengah keliru nak buat apa, korang dah pun 2 langkah di depan. Kalau korang nak lagi tips macam ni, jangan lupa tekan button follow.